Sebelum kita beli saham, kita kena tahu bila nak keluar. Okey. Tadi orang dah sebut pasal apa? Pelaburan yang selamat dan lain-lain. Itu satu lagi concern saya rasa. Orang takut rugi. Okey. Tengok orang mungkin kawan-kawan, keluarga Betul. kan lapor pok rugi. Kan. Untung pun ada juga. Tapi yang rugi tu lebih Kita lebih banyak. ramai. Okey, dia ini masalahnya. Sebenarnya apabila kita nak masuk dalam mana-mana pelaburan tak kira lah apa jenis pelaburan, sama ada pelaburan hartanah, pelaburan emas, even kalau kita nak buat bisnes. Kita nak buka bisnes, itu satu bentuk pelaburan. Adalah sangat bahaya kita apabila kita masuk dalam satu bidang pelaburan dengan tanpa ada ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana apa dia punya nitty-gritty dalam pelaburan tersebut lah. Kalau contohnya dalam pelaburan hartanah dalam pelaburan hartanah you kena tahu macam mana nak menilai hartanah tu sama ada berbaloi ataupun tidak kan. Bukan kita tidak orang yang betul-betul buat duit dalam hartanah, dia tidak beli hartanah mengikut perasaan, emosional. Dia tidak akan beli berdasarkan pada dia suka pada rumah tu, dia suka, dan dia nak beli sebagai pelaburan. That doesn't work that way kan. Orang yang selalunya kadang orang yang melabur dalam hartanah, dia tahu. Contohnya dia akan cari contohnya kalau dia akan selalu tengok kepada auction ataupun lelong. Okey? Sebab dia tahu daripada lelong dia boleh dapat harga yang baik. Dan kadang-kadang dia sengaja cari rumah yang agak conditionnya kurang memuaskan, tapi dia tahu macam mana nak baiki dengan harga yang murah. Di situ dia boleh dapat nilai dan dia boleh sewa dengan baik. Benda ni saya bukan expert. Cuma ini adalah perkara-perkara yang dia tahu macam mana nak selok-belok tentang hartanah, pelaburan dalam hartanah. Kalau kita masuk dengan tidak ada ilmu, kita akan kita kata kita melabur, sebenarnya kita tidak melabur. Kita menghabiskan duit dekat hartanah lah, macam itulah. Sama juga dengan kita ambil mana-mana perniagaan, kalau kita masuk tanpa ada ilmu tentang apa bidang perniagaan yang kita nak masuk tu, jangan masuklah. Kan? Sama juga dengan emas. Jadi kenapa kerugian tu berlaku? Pertama, pelabur ni kebanyakan daripada masyarakat kita bila dia melabur dalam saham, pertama dia tiada strategi. Tak ada strategi yang betul. Yang kedua, mungkin dia cukup cakap orang lah. Kan, dia dengar orang kalau kata saham ni bagus. Ataupun dia tengok orang beli saham tu, dia pun beli juga. Kan, dia tidak tahu. Sebenarnya you nak beli saham, you kena ada ilmu, kena ada strategi, you kena ada pelan yang jelas. Dan yang paling penting, you kena ada pengurusan risiko. Salah satu aspek yang penting dalam pelaburan saham adalah bagaimana nak mengelakkan daripada kerugian besar. Itu perkara yang amat penting dalam memasuki pelaburan saham. Sebelum kita beli saham, kita kena tahu bila nak keluar, bila nak jual. Bukan dah beli, lepas tu baru fikir bila nak jual. Dia tak macam tu. Bila kita beli saham, sebelum kita beli, kita dah tahu bila kita nak jual. Jadi ilmu macam ni, inilah perkara yang kita kena belajar. Bagaimana nak menguruskan strategi itu. Risiko ni sebenarnya, saham ni dikenali sebagai dalam dunia keuangan, dianggap sebagai high risk, high return. Antara berisiko tinggi tapi pulangannya pun tinggi, kan? Tapi sebenarnya kalau kita ada strategi yang betul, kita boleh mengurus risiko dan kita boleh decide, kita boleh tentukan berapa risiko yang kita nak ambil. Ada rule of thumb lah untuk menentukan. Memang bukan rule of thumb. Memang bila kita masuk kelas dalam MMP ni, kita akan ajar setiap satu counter kita hanya risikokan 1% daripada keseluruhan darah kita. Dan keseluruhan portfolio kita tidak boleh lebih daripada 5% daripada keseluruhan dana kita. Jadi, whatever happen to the market, apa yang berlaku pada market, kita untuk satu-satu saham, contohnya kita beli Microsoft. Pelaburan saham kita kat Microsoft tu, untuk sekali kita masuk, kita tidak akan rugi lebih daripada 1%. Bukan daripada nilai apa yang kita labur pada Microsoft, tapi daripada
kita punya keseluruhan dana kita. Katalah dana kita untuk pelaburan 50,000. So kita tidak akan rugi lebih daripada 1% daripada 50,000 itu. Faham? Jadi dan keseluruhan kalau kita ada 4 ataupun 5 saham yang kita pegang, keseluruhannya kalaulah in the most likely circumstances, kesemua saham dia jatuh serentak harganya, kita tidak akan rugi lebih daripada 5%. Jadi sebenarnya bila kita ada strategi yang jelas bagaimana kita nak menguruskan risiko. Dia menjadikan pasaran pelaburan saham itu tidak berisiko tinggi. Mereka yang berisiko tinggi, yang rugi ni, mereka tidak ada strategi. Itulah pentingnya untuk kita belajar tentang strategi pasaran saham. Bila masa yang baik untuk mula melabur? Sebab ada yang mungkin rasa macam nak melabur ni kena ada 20,000 dah start kan? Okey. Ini satu persoalan yang menarik lah sebenarnya. Ramai yang anggap nak masuk pasaran saham ni perlukan duit yang banyak lah. Kalau masa tahun, saya ingat tahun 90-an. Sebab saya balik belajar, tahun 90-an tu adalah tahun saya mula bekerja lah. Okay. Pada masa itu, memang kalau nak beli saham ni memang kena duit. Duit memang sekurang-kurangnya ada RM5,000. Sekurang-kurangnya. Saya ingat saya lah. And then masa tu RM5,000 memang cukup banyak lah. Kan, dengan berbanding dengan sekarang pun banyak juga kan. Tapi kalau banding dengan tahun, kenapa RM5,000? Masa tu saham dijual dalam lot. Okay? Kita tak boleh jual, katalah kita nak beli saham tenaga. Okay? Tenaga, kita tak boleh beli satu unit tenaga, tak boleh. Dan kita kena beli satu lot. Dalam satu lot ada 1,000 unit. So kalau harga saham tu RM2, satu lot adalah RM2,000. Tapi saham harga RM2 ni selalunya saham syarikat yang kurang berprestasi lah. Yang memang betul-betul benar-benar baik punya saham pada masa itu, selalunya harga dalam RM5. So minimal RM5,000. Kan? Kemudian komisen pada masa itu mungkin tidak semurah sekarang dan sebagainya lah. Dan juga maklumat pun tak senang untuk kita dapat. Tak macam sekarang. Okay. Jadi bila kita lihat bandingkan dengan sekarang. Sekarang lot tu macam, saya macam dah tak ada. Sebab saya tidak aktif dalam pasaran di Malaysia. Saya banyak aktif di pasaran di US. Di US memang tidak ada lot. Kita boleh beli 1 unit, 2 unit. Di Malaysia juga setahu saya, dah tak ada lot ni sebenarnya. Kita boleh beli 1 unit, 2 unit. Kalau kita pergi pasaran saham US, yang dia sebenarnya mereka dah ada apa yang dipanggil sebagai fractional shares. Contoh, you boleh beli 0.01 unit Tesla. Contoh. Okey. Bukan satu pun. You bukan satu. 0.1 unit ataupun 0.01 pun mungkin boleh. Saya tak pasti. Jadi secara teori kita boleh masuk dalam pasaran saham di US sekecil mungkin RM500 modal di tangan. Kita dah boleh mulakan. Dan sekarang komisen sangat murah. Komisen dia bergantung kepada kita punya platform yang kita gunakan. Sekarang ni dulu nak melabur saham kita kena ada broker. Dan broker tu kita kena contact dia. Saya sendiri tak ada pengalaman ni sebab saya tak masuk pun dulu, tak mampu pun nak masuk pasaran saham masa dulu. Dan broker ni bila kita nak beli kita kena telefon dia lah. Telefon dan sebagainya. Tapi sekarang apa yang kita ada sekarang, kita ada platform application yang boleh kita boleh install free. So antara contoh platform yang ada yang terkenal ialah Mumu. Kalau Mumu tu Malaysian based punya Malaysian based punya platform. Dia bertindak sebagai broker kita lah. Dan kita ada IBKR, Interactive Brokers. Itu international punya platform. Okay. Kalau IBKR, dia punya transaction fee untuk satu transaction $1.
Maknanya duit kita dalam RM3 lah. Okay. Kalau pakai Mumu, satu transaction kalau ialah 99 US cent. US cent. Sen lah. Tapi bukan sen ringgit Malaysia lah kan. 99 cent. Sebab dia ada certain percentage. Percentage tu cukup low tapi dia ada minimum. Minimum tu lah 0.99 cent. Untuk retail trader macam kita ni, bila kita masuk sendiri, ini kita panggil sebagai retail trader lah. Kita ni adalah pelabur retail. Berbanding dengan institutional trader. Kalau institutional trader tu yang dana yang banyak dan sebagainya. NFP sebagai sebuah NGO, badan bukan berasaskan keuntungan. Kami bukanlah sebuah syarikat yang memberikan keuntungan. Kami ada satu inisiatif yang kami panggil sebagai kluster literasi keuangan. Di mana dalam kluster ini kami cuba memberi pendidikan kepada masyarakat supaya mereka celik keuangan. Jadi antara perkara usaha yang kami lakukan adalah memberi pencerahan tentang pelaburan saham yang menjadi satu instrumen perancangan keuangan yang sangat penting kepada masyarakat. Dan kami menawarkan kursus saham yang amat murah berbanding dengan apa yang ada di pasaran. Dan kami masukkan dalam tu perkara-perkara seperti strategi pelaburan, bagaimana untuk menguruskan risiko, dan kita panggil sebagai proses map yang kita boleh anggap sebagai SOP ketika melabur, step by step proses yang membantu kita untuk melabur dengan betul. Perkara yang amat penting dalam pelaburan ni ialah kita tidak boleh mengikut perasaan. Kita tidak boleh terlalu tamak dan kita tidak boleh terlalu relax. Ya. Dan bila kita ada SOP, kita ada proses map, kita cuma perlu ikut step by step tanpa kita beremosi dalam melabur. Kerana inilah dua perkara yang menjadi musuh utama dalam pelaburan. Satu, emosi. Yang keduanya, tamak. Yang ketiganya, kalau saya boleh tambah, adalah pengurusan risiko yang baik. Jadi boleh mendaftar kelas MFP dan kita akan adakan beberapa kali sepanjang tahun ini, insya-Allah.